Ha. Hei. Allah salli ala Muhammad. Ala ali Muhammad. Kau masuk kandang cepat. Kau masuk kandang. Kau ni payah betul nak masuk kandang Yang dua ni. Cara relay dua. Kau ni long horn. Short horn. Ni macam ni. Panjang. Tinggi. Sama. Kalau tinggi dia sama dengan di dada. Muka lebih kurang macam ni. Ada 3 dengan 4 warna kuning atau dahi tu. Yang panjang ni. Aku rasa anak Pok Jing jual benda tu. Apa yang beli lembu tu dengan anak Pok Jing ke, dengan anak Mak Balima ke, tolong respon dengan saya. Kawan-kawan di luar sana. Ibu-ibu lembu ni. Tolong respon dengan saya. Kita boleh jumpa kat mana-mana ke kawan-kawan. Hari ni 16/5 2025 18 Zulkaidah 1446 Hijrah kawan-kawan. Okey. Kalau siapa yang ada ni, dia besar tinggi. Ni tinggi sama pagar dekat dada kan. Tu dia lebih. Dia melebihi dada. Lebih kurang 140 lah. 40 ketinggian dia 140. Ya, 142 cm tinggi dia. Lembu tu. Hampir 1,5 meter ketinggian dia. Panjang dia sampai ke ekor tu, daripada sampai ujung ekor sampai ke dia punya ujung muncung tu 209 meter. 209 cm. Okey kawan-kawan. Kalau ada dia punya spesifikasi macam tu lembu dekat korang bagi tahu ke saya. Ada 3 bintik atau dahi. 1 tanduk dia patah sebelah. Okey? Kita jumpa lagi next video insya-Allah.